Semalam tu kita boleh tengok kata orang ada menyorok darat-darat tu mari mana. Boleh tengok semalam bayar. Ya tak, ya panggil. Soro dah. Maaf Datuk. Soro bawah minta tu sikit dah soro. Saudara hadap bawah soro saya minta sikit dah. Kita jaga minta jaga keselamatan masjid, kita kena jaga masjid dah. Hurumatil masjid ni kita kena jaga dah. Kalau sifat zati ya, Ustaz. Sifat zati, kalau sifat zati ya nescaya. Soro minta jaga sikit dah soro saudara hadap bawah tu dah. Pegawai kita. Soro. Ya tak apa kalau. Ya kecek dalam masalah. Ya kecek dalam masalah tinggi lagi, masalah jihad kan? Ya kecek kita ndin kepada maudhu' lah. Walaupun nakal kita tak ada tubik lain masalah. Tak kita masa Syekh insya-Allah. Ya. Semalam tu kita boleh tengok kata orang ada menyorok darat-darat tu mari mana. Boleh tengok semalam bayar. Amo tak tanya mari pondok anon. Tok guru demo tu siapa? Mudah nak ayat tok guru kata kalau anak murid biasa ni tak lewat masuk masjid, kena duduk di kandang lembu. Kena lagu tu. Dia tak lewat masuk masjid. Hak biasa menyorok ni kandang lembu tu huha-huha nu kandang lembu tu. Dia tak lewat masuk masjid. Mengajar lagu mana tu baiklah tu dalam masjid. Faham tak tu? Mengaji sampai kitab hikam. Lepas tu? Jadi guan. Ini masalah. Kalau kita pergi kerana kita nak sorak tak guna lidah? Tak. Kita nak bergocah kata orang tak? Tak. Nak bunuh orang tak? Tak. Ni ajaran Islam sunni. Ni golah wari dalam masjid ni. Malu kok orang. Orang semua berhala. Kita royak sungguh dah. Orang semua berhala. Hormat kepada ketik dia. Tak sorak dia dalam masjid, dalam tempat yang dia ibadat. Kita sujud ke Allah Ta'ala 7 anggota ni, sorak dalam masjid. Mari dana cara mikir lagu tu. Mari daripada, kalau kita royak begitu, ini. Sebab tu kita sebagai orang tarbiyah orang ni, ingatlah jangan dah hajar orang lagu tu. Jangan dah hajar orang lagu tu. Tak boleh. Mana malu kok orang. Sebab tu lah kita royak, kalau royak banyak, takut jadi berasa hati pula. Takut berasa hati pula kalau royak banyak. Tak boleh royak banyak sangat sebab gi musyarak ke apa. Allah. Sampai kan orang tengok tu, huduh kita orang Islam.